Nak pergi ke Langkawi, hampa wajib ada apps ni, cuti-cuti Langkawi. Dalam apps ni hampa ada pelbagai lah benda yang hampa boleh buat. Contohnya seperti hampa boleh beli tiket feri secara online. Hampa boleh rancang kalau hampa nak pergi ke Pulau Tuba. Hampa juga boleh pilih untuk naik Roro. Kemudian ada juga package-package yang terdapat di Pulau Langkawi. Dan juga pelbagai attraction yang ada dekat sini, hampa boleh beli tiket dia secara online saja. And then hampa boleh juga pilih cruise, iaitu sunset cruise apa semua tu kan. Hampa nak pilih yang biasa ataupun hampa boleh juga nak pilih yang luxury cruise. Ini nampak mewah sikit lah untuk hampa punya cruise tu kan. And then hampa juga boleh pilih aktiviti adventure yang hampa nak buat dekat Pulau Langkawi nanti. And then hampa juga boleh pilih water activities yang hampa boleh buat dekat Pulau Langkawi, macam yang ada dekat sini. And then hampa boleh juga pergi ke Paradise 101. So untuk sewa kereta juga, hampa boleh pilih dekat sini. Untuk hotel pula, dia juga ada hotel-hotel yang hampa boleh pilih dekat dalam apps ni untuk hampa tidur lah. So hampa boleh rancang lah hampa punya, apa orang panggil, hampa punya perjalanan tu dengan baik. Dan juga hampa boleh rancang juga bajet hampa. Okay, aku harap info ni bermanfaat untuk hampa. Bye bye, thank you.